Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam kitab dosa-dosa besar, Kitabul Kabair, yang ditulis oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Al-Kabiratus Salisatu fi sihri, iaitulah dosa besar yang ketiga, sihir. Dosa besar yang ketiga, sihir. Sihir itu apa benda sihir? Kita nak tahu sihir itu apa benda. Kadang-kadang kita tahu sihir, tapi bila orang tanya sihir itu apa benda sihir, mungkin kita tidak tahu dari segi ta'rifnya, dari segi istilahnya. Sihir ini mengikut para ulama dia kata apa? Yutlaqu ala kulli syai'in khafi sabab. Satu benda yang tersembunyi sebab-sebab dia, tak nampak, sangat halus, sangat kecil dia punya permainan, halus. Tiba-tiba ya orang ni sakit. Itu mana sihir. Sihir ni dari sudut bahasanya setiap benda yang tak tahu sebab. Termasuklah silap mata tu orang panggil sihir dari sudut bahasa, sebab tiba-tiba dia bertukar, satu benda boleh tukar benda lain. Adapun dari sudut istilah, maka sihir ini banyak jenis dia. Kita akan tengok nanti aqsamus sihir, berapa jenis sihir ada. Jadi jenis sihir ini terlalu banyak. Kerana itulah ta'rif sihir pun macam-macam orang kata. Ada mengatakan sihir itu iaitulah perbuatan menghampir diri kepada syaitan. Orang main sihir ini iaitulah orang yang menghampirkan diri kepada syaitan. Syaitan itu tok guru dia, syaitan itu pemimpin dia, tok ayah dia. Ada juga mengatakan sihir itu aqdun waruqa, simpulan yang dibuat pada tali, pada apa benda, dan jampi serapah, serta bacaan-bacaan, cakapan-cakapan dan tulisan-tulisan yang tidak dipahami. Tulis macam cacing belakang habis, tak tahu apa benda. Dia tahulah, kita yang tengok ni tak tahu. Jadi perbuatannya itu boleh memberi kesan kepada orang yang disihirkan, yang dituju perbuatannya kepada orang itu, yang menyebabkan orang kena sihir ni tak sedar, tak khabar, macam-macam lagi. Jadi kalaulah jadi ulama kata susah nak takrif sihir ni sebab banyak jenis dia. Ada yang mengatakan sihir itu iaitulah satu perbuatan-perbuatan yang membuatkan seorang itu mendekatkan diri kepada syaitan, dan kesan daripada perbuatan yang jahat itu menyakitkan orang lain, orang yang dituju kepada orang itu. Itu dari segi ta'rif sihirnya, benda yang halus tak nampak. Dari segi istilahnya, suatu benda yang murakkab, yang bertindih, tersusun daripada banyak perkara yang memberi kesan yang tidak baik kepada orang yang disihir. Itu dari segi istilah, ta'rif. Dari segi sejarah, sihir ini benda baru ke benda lama? Lama. Tengok di zaman Nabi Musa AS, Nabi Musa AS terpaksa berdepan dengan ahli-ahli sihir. Dia berdepan dengan siapa? Dia berdepan dengan ahli sihir. Maka Nabi Musa, Allah Ta'ala beri mukjizat pada dia, tongkat dia tukar jadi ular. Sebab sihir ini kena lawan dengan sejenis dia. Tapi Nabi Musa bukan sihir. Sebab itulah tukar sihir, bila dia tengok ular Nabi Musa AS boleh tangkap tali dia, ular dia, oh dia kata ini bukan sihir ni. Apa sihir? Kalau sihir dia tak boleh makan sama dia. Tali mana boleh makan tali? Sebab dia tahulah tali dia tak hidup, cuma dia main silap mata ya. Itu dia panggil sihir. Jadi telah berlaku umat-umat yang terdahulu bahawa sihir ini telah pun berlaku. Jadi sihir ni adakah satu benda hakiki berlaku atau semata-mata khayalan? Ada orang kata sihir ni jenis khayalan ya, sakit jiwa ya. Ulama kata lah, sihir adalah satu amalan perbuatan yang realiti, hakiki. Bila kena kepada orang itu akan sakit. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Bila orang tu belajar daripada dua malaikat tadi, benda-benda yang boleh memisahkan suami dengan isteri. Hari ni berapa ramai kita tengok isteri berpisah dengan suami sebab disihir oleh orang. Berapa ramai orang mati kerana sihir.
Berapa ramai orang menderita kerana sihir. Allah, sihir ini perbuatan yang cukup dahsyat, cukup jahat, amat keji di sisi Allah SWT, kerana dia menyakitkan orang yang tak tahu apa penyakit. Itu yang berat. Kalau orang sakit jantung, apa sakit? Jantung, bawa IJN. IJN kata nak tukar jantung, harga dia 100,000. Tak ada duit, masuk dalam surat khabar, orang pakat bagi derma, boleh tukar. Dua minggu lagi balik, boleh berjalan, siap jantung, tukar. Tapi orang kena sihir, habis harta benda, pergi bomo, seluruh dunia bomo, tak tahu apa penyakit. La ilaha illallah, berat, tak tahu apa. Waktu anak di Kuala Lumpur baru ni, dalam program Tanyalah Ustaz 2 minggu lepas, sudah program TV, ada orang telefon, dia kata, Ustaz, saya nak jumpa. Ingat ke staf di Seri Pentah tu nak jumpa tanya masalah. Saya kata masuk sini. Bila dia mari, rupanya budak perempuan ni kena sihir. Dia kata habis bomo dah dia cari. Habis bomo dah. Jin dia kata, awak kena pergi jumpa dengan ustaz ni. Dia tunjuk dalam TV. Kebetulan saya duduk dalam TV masa tu. Kena jumpa dengan dia ni. Jadi dia pun telefon dengan TV, boleh nak minta nombor telefon kita. Akhirnya dia dapat, dia mari ke Seri Pentah tu, tempat kita duduk. Mari tu, ingat ada masalah apa? Tak duduk ya, mula bercakap dah. Tak sekali kau orang putih. Cakap Arab pun boleh, cakap Sia pun boleh, menyanyi pun pandai. Budak perempuan muda lagi. Kesian. Zalim. Orang-orang yang buat ni memang sangat dahsyat. Sehingga budak ni boleh menyanyi depan orang, tak tahu apa malu. Ayah dia kata budak ni cukup pendiam, orang baik. Itulah kesan perbuatan sihir. Dia janji, jin tu janji kalau jumpa dengan Abu Anas, dia akan keluar daripada budak ni. Tapi jin dia tipu. Bila jumpa kita bercakap dengan dia lagi tajuk pula. Kata mu mana boleh percaya dengan sihir ni. Bawa lain kali dia tunjuk ustaz-ustaz lain tak sama mari lawak nyusah ya. Awak nyusah. Itu cerita realiti yang berlaku. Jadi dahsyatnya sihir ni benda hakiki. Kata ulama, kata Al-Qarafi, as-sihru lahu haqiqatun. Sihir ni perbuatan yang hakiki yang dia buat, qad yamutul mashhur. Ada kalanya orang kena sihir tu mati. Ataupun bertukar daripada orang pendiam jadi penyanyi, ataupun apa benda yang kita tengok, orang yang senyap, lemah, boleh jadi gagah, boleh jadi kuat, tumbuk tiang rumah, cabut. Itu dia panggil, dia bertukar tabiat dia daripada biasa. Maka kerana itulah sihir ini satu benda yang dahsyat. Kerana itulah Nabi kita sebut dalam hadis, sihir ini termasuk dalam 7 perkara yang membinasakan, dan dia termasuk dalam 3 dosa besar yang ketiga selepas daripada syirik kepada Allah Ta'ala, iaitulah perbuatan sihir. Kerana sihir ni dia pergi kepada syirik, dia main syaitan. Nanti kita cerita nanti lepas ni bagaimana ahli-ahli sihir ni panggil jin, panggil syaitan nak mari. Kalau hak takut jangan dengar. Baiklah, kata syekh kita ni, seorang yang melakukan sihir kepada orang lain menjadikan dia tu kafir. Ahli sihir ni kena kafir dulu baru boleh jadi sihir. Kita pergi percaya dengan dia pula, orang ni pun ikut sekali. Hal itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala, walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Tetapi syaitan-syaitan itu kafir, mereka telah mengajarkan sihir kepada manusia. Syaitan itu dia kafir, dia ajar kepada orang supaya buat sihir juga, supaya kafir bersama dengan dia. Surah Al-Baqarah ayat 102, dan syaitan yang terkutuk itu telah mengajarkan kepada manusia ilmu sihir agar menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Allah Ta'ala telah berfirman menceritakan tentang Harut dan Marut sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Surah Al-Baqarah ayat 12 juga. Sedangkan keduanya, Harut dengan Marut itu, tidak mengajarkan sesuatu pada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah mencubamu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Jadi dua malaikat ni nak cuba, nak uji manusia.
Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu tentang sihir tersebut. Mereka dapat menceraikan suami isteri, menceraikan suami dengan istrinya. Namun mereka, tukang sihir itu tidak dapat memberikan bencana, tidak dapat memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Kita kena ingat, sihir ni tak mari, tak kena pada satu orang walaupun orang nak sihir, kecuali dengan izin Allah. Bilakah, bagaimanakah cara kita nak lawan ahli sihir? Kita akan sebut nanti insya-Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak dapat memberikan bencana kepadanya dan tidak boleh memberikan keuntungan dengan sendiri kecuali dengan kuasa Allah. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahawa barang siapa yang menggunakan sihir itu tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dia tahu, syaitan ni tahu, orang main sihir, orang ni tidak ada bahagian dalam akhirat. Akhirat dia kafir. Apa jadi? Pergi ke neraka lah jawabnya. Tidak ada tempat bagi dia dalam syurga. Maka kata Syekh, fatara khalqan kathiran min talal. Jadi kamu akan lapati ramai orang yang terlibat dalam kesesatan, yang masuk ke dalam amalan sihir. Sama ada dia sendiri menjadi tukang sihir, ataupun dia sendiri, dia pergi jumpa ahli sihir. Aku sakit hati pada orang, so buat benda ni, kena pada dia. Itu dia panggil orang ni, orang sesak ni pergi jumpa tukang sihir. Dan mereka memandang bahawa sihir tersebut hanyalah haram semata-mata. Tak apa kita buat sihir, lepas tu kita taubat lah. Ingat, sihir ni bukan haram, dia bawa kepada kafir, keluar daripada Islam, bukan setakat haram. Kalau haram tu ada harapan lagi nak taubat, tapi kalau dia kafir tak boleh taubat kecuali dia masuk Islam semula. Dan mereka tidak merasakan bahawa hal itu telah masuk ke dalam kekufuran. Jadi orang-orang ni rasa sihir ni tidak kafir. Mereka mengajarkan ilmu siraf. Dalam kita Arab kata ilmu as-simya. As-simya ni maknanya ilmu sihir. Sihir, ilmu khayalan yang tidak nampak. Dan mempraktikkannya pada hal ilmu tersebut adalah sihir juga. Jadi ilmu siraf ni apa ni? Dalam bahasa Arab kata ilmu simya ni ilmu sihir juga. Juga tentang melepaskan ikatan suami isteri. Biasanya puak-puak sihir ni dia suka main benda ni lah. Nak suruh benci suami isteri, nak suruh rosak rumah tangga orang, nak suruh sakit, macam-macam. Ilmu nak melepaskan ikatan suami isteri adalah sihir. Juga dalam mengikat kecintaan suami terhadap isteri. Isteri-isteri yang tak yakin suami dia sayang pada dia, pergi jumpa Tok Bomo, tukang sihir. Awak kena buat suami aku ni jangan nak orang lain, nak ke saya saja. Ini sihir juga. Ataupun menimbulkan kebencian di antara keduanya, kita nak suruh balas dua orang ni, adalah sihir. Dan masih lagi banyak kalimah-kalimah misteri yang pada umumnya adalah syirik dan sesat. Jadi banyak dalam apa ni, dalam ilmu sihir ni bacaan-bacaan yang tak tahu apa. Dia ada bobe-bobe sore dia ya. Akhir sekali tak tahu, sekali cakap sia, sekali cakap apa, sekali. Itu dia panggil ilmu sihir ni ilmu main dengan syaitan, main dengan jin yang sangat besar dosanya. Adapun hukum haddus sahir, hukuman terhadap tukang sihir itu adalah bunuh. Orang main sihir, bila kerajaan dapat tangkap betul-betul dia ni sahir, yuqtal, hukumnya pancung, bunuh dia. Ini berarti dia telah kafir kepada Allah atau cenderung kepada kekufuran. Tapi ramai ulama, majoriti ulama mengatakan bunuh di sini bunuh murtad, bunuh dia kafir, bukan bunuh kerana had. Sedangkan Nabi SAW telah menerangkan dalam hadis, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhkan oleh kamu daripada 7 dosa yang besar, yang antara lain disebutkan iaitulah sihir. Dan 7 dosa besar yang dimaksudkan iaitu yang dapat merusakkan manusia. Kita dah bacakan dalam hadis yang lepas, ijtanibu sab'al mubiqat ni diantaranya sihir. Oleh kerana itu setiap orang harus takut, mesti, harus di sini dengan makna mesti takut kepada Allah